Pada episod lepas kita belajar teknik mengaitkan ayat sebelum dan atau ayat selepas ketika lakukan tadabbur agar mendapat pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Sebelum kita belajar peringkat seterusnya iaitu menghubungkan ayat dengan ayat yang ada pada surah yang lain, pada episod ini kita akan sentuh disiplin dalam bertadabbur, iaitu apa yang harus yang dilakukan dan dielak ketika tadabbur. Pertama sekali, lakukan tadabbur dan bukan tafsiran. Fahami bahawa tadabbur adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua orang mengikut tahap kemampuan masing-masing. Ini diterangkan dalam ayat berikut. Patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? An-Nisa 482. Sebaliknya tafsir Al-Quran hanya boleh dilakukan oleh orang yang berkelayakan kerana tafsir Al-Quran memerlukan ilmu yang tertentu. Tetapi jangan pula kerana rasa tidak layak menafsir Al-Quran kita meninggalkan tadabbur Al-Quran. Ini adalah suatu salah faham. Seperti yang dijelaskan awal tadi, tadabbur perlu dilakukan oleh semua orang. Jadi apabila anda mentadabbur Al-Quran dan bertemu dengan ayat-ayat yang maksudnya samar-samar, maka elakkan menafsir sendiri ayat tersebut. Sebaliknya, rujuklah pada tafsir-tafsir yang muktabar. Kedua, ketika tadabbur, jangan pula menambah-nambah sesuatu dengan sesuka hati. Disiplin dalam tadabbur ambil kefahaman daripada apa yang disebut dalam ayat itu sahaja, kecuali dapat hubungkan dengan ayat lain atau guna kaedah yang betul. Bak kata pepatah, biar pandai tetapi jangan memandai-mandai. Pengajaran tambahan hanya boleh dibuat sekiranya jelas dan nyata anda dapat mengaitkannya dengan sesuatu yang dapat diterima, seperti kaitan dengan ayat yang lain atau pada hadis atau pada suatu sumber ilmu yang diterima. Ketiga, seperti yang kita tadabbur pada ayat 7 surah Ali Imran, haruslah kita mengikhlaskan hati. Niat haruslah suci, iaitu tunduk menerima apa sahaja yang diperkatakan dalam Al-Quran dan bukanlah hanya menerima apa yang menyenangkan hati dan menolak sesuatu yang sukar diterima. Kita juga harus memahami Al-Quran mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah dan bukan memahami Al-Quran mengikut cara yang kita mahu. Kita yang harus tunduk pada Al-Quran dan bukan Al-Quran tunduk kepada kemahuan kita. Keempat, tadabbur yang berkesan adalah apabila anda memberi tumpuan sepenuhnya. Ini kerana anda sedang meneliti kalam-kalam Allah dan bukan kata-kata sebarang manusia. Oleh itu, pilihlah masa dan tempat yang sesuai yang dapat memberi anda fokus dan tumpuan. Seperti mana kita tetapkan jadual untuk tugasan tertentu, seharusnya kita juga tetapkan jadual untuk buat tadabbur seperti 20 minit setiap hari. Kelima, tidak ada percanggahan dalam Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. An-Nisa 482. Allah telah beri jaminan tidak akan ada percanggahan dalam Al-Quran. Kalaupun ada ayat-ayat yang dilihat seperti ada percanggahan, ayat-ayat ini perlu difahami dalam konteks yang betul. Contohnya, ada ayat Al-Quran yang melarang pembunuhan dan ia dosa besar. Tetapi ada pula ayat Al-Quran yang membenarkan pembunuhan. Tentunya ayat yang membenarkan pembunuhan mempunyai sebab-sebab yang khusus. Sekiranya anda dapati tadabbur anda bercanggah dengan ajaran Islam yang umum, tentunya ada sesuatu yang tak kena dan anda kena semak atau rujuk pada guru yang bertauliah. Contohnya pada ayat berikut, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu perkara yang tetap, yakin. Al-Hijr 1599. Mungkin ada yang tadabbur memahami sembah atau solat hanya perlu sehingga capai keyakinan diri seperti iman yang teguh. Jadi kalau iman dah teguh, tak perlu lagi sembah atau solat. Betul ke pemahaman seperti ini? Tentunya pemahaman ini ganjil kerana ia bertentangan dengan ajaran umum Islam yang mewajibkan solat. Dan jika semak tafsiran muktabar, kita akan dapati maksud sebenar yakin adalah kematian. Bermakna sembahlah Allah sehingga saat kematian. Yakin di sini bermaksud kematian kerana tidak ada satu perkara pun dalam dunia ini akan pasti datang kecuali kematian. Keenam, lakukan catatan. Menulis catatan nota amat berguna dan memberi kesan yang lebih mendalam apabila melakukan tadabbur. Al-Quran telah menjelaskan kelebihan menulis catatan nota menggunakan pena pada ayat berikut. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Al-Alaq 96:3 dan 4. Ternyata Al-Quran mengajar bahawa salah satu cara pembelajaran yang efektif adalah dengan menggunakan pena, iaitu dengan menulis dan membuat catatan. Maka, tulislah hasil pemahaman tadabbur pada buku catatan sebagai nota peribadi. Menulis catatan juga membantu kita menguasai sesuatu pemahaman atau pengajaran dengan lebih baik. Ditambah pula,
ia suatu keadah yang menunjukkan kita serius dalam belajar tentang Al-Quran, seperti mana kita serius ketika belajar di sekolah untuk lulus peperiksaan. Berkaitan dengan ini, bolehlah pentadabbur menggunakan kanvas atau buku kerja. Boleh sahaja buat buku kerja sendiri. Contoh bagi setiap ayat, sediakan satu ruangan untuk catatan tadabbur dan satu ruangan untuk catatan tazakur. Ketujuh, apabila melakukan tadabbur dan bertemu dengan ayat-ayat yang berkait dengan hukum fiqah, contohnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum faraid, iaitu pembahagian harta pusaka, atau hukum hudud, iaitu hukuman bagi kesalahan-kesalahan berat, atau tata cara mengerjakan sesuatu ibadah khusus, atau seperti ayat berkaitan ibadah haji, maka tadabburlah sekadar mengambil maklum dan jangan pula memandai-mandai menentukan sesuatu hukum. Ini kerana dalam menentukan hukum fiqah, ia memerlukan pengetahuan dan kelayakan. Tetapi sekurang-kurangnya anda mengambil tahu dan maklum tentang sesuatu ayat tersebut akan membantu anda supaya tidak mudah terpedaya atau terpesong, terutamanya apabila didatangi guru atau pendapat yang menyeleweng. Untuk memahami ayat-ayat berkaitan hukum fiqah, perlulah merujuk kepada buku rujukan fiqah yang menerangkan dengan mendalam atau merujuk kepada guru yang bertauliah. Ayat-ayat berkaitan hukum fiqah adalah sebahagian kecil daripada keseluruhan Al-Quran. Jadi apabila bertemu ayat-ayat hukum fiqah yang sukar difahami, janganlah kerana kesukaran itu anda meninggalkan tadabbur ayat-ayat yang lain. Sebaliknya hanya tinggalkan sebentar ayat hukum itu dan pada kesempatan yang lain, rujuklah pada buku ataupun guru seperti yang dijelaskan tadi. Ke-8, belajar kisah sejarah baginda atau sirah Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting dan sangat membantu dalam melakukan tadabbur. Ini kerana banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan ada kaitan rapat dengan sejarah atau peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa kehidupan baginda. Tonton 20 episod Sirah Muhammad terbitan Usrah Versity atau dapatkan buku-buku sirah. Tanpa mengetahui sirah baginda, kadangkala adalah sukar untuk memahami ayat-ayat yang tertentu, terutama yang ada kaitan dengan sirah. Malah, mempelajari sirah juga membantu memahami asbabun nuzul sesuatu ayat kerana melalui sirah kita belajar latar belakang umum, apa yang berlaku di Mekah bagi surah-surah Makkiyah dan apa yang berlaku di Madinah bagi surah-surah Madaniyah. Ke-9, teruskan bertadabbur sehingga khatam seluruh Al-Quran. Apabila anda dapat tamatkan keseluruhan Al-Quran, insya-Allah anda akan mendapat gambaran yang lebih menyeluruh mengenai ajaran Al-Quran. Percayalah, apabila anda teruskan tadabbur selepas tamat seluruh Al-Quran, tadabbur anda pada pusingan yang berikutnya akan jadi lebih mendalam kerana anda kini telah mengetahui gambaran menyeluruh ajaran Al-Quran. Tambah pula jika anda telah juga khatam sirah baginda Rasulullah SAW. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, luangkan masa dan kesempatan untuk menghadiri kursus formal belajar mentadabbur Al-Quran yang kini sudah ada disediakan oleh penceramah-penceramah yang bertauliah. Apabila anda telah hadir kursus dan apabila anda meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran online ini, kemahiran anda akan bertambah mantap dan keyakinan mentadabbur juga akan meningkat. Sebagai rumusan berikut adalah 10 disiplin dalam bertadabbur. 1. Lakukan tadabbur bukan tafsir. 2. Biar pandai tetapi jangan pula memandai-mandai. 3. Ikhlaskan niat ketika tadabbur Al-Quran. 4. Beri sepenuh tumpuan ketika lakukan tadabbur. 5. Tidak ada percanggahan dalam Al-Quran. 6. Lakukan catatan nota. 7. Hati-hati dan ambil maklum apabila tadabbur ayat-ayat berkaitan hukum. 8. Belajar sirah atau sejarah kehidupan baginda. 9. Tadabbur dan khatam seluruh Al-Quran, bukan sebahagian sahaja. Dan terakhir ke-10, hadir kuliah atau kursus-kursus tadabbur.